Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dipilih oleh Allah pada hari ini. Kita sama-sama dapat berkumpul di dalam live baca ikut guru seri yang ke-6. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan pengajian kita semua, insya-Allah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi, sabahal khair. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sihat-sihat selalu, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah salam Jumaat, salam sayyidul ayyam. Okey, salam penghulu segala hari, yakni hari Jumaat. Perbanyakkan kita as-salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Perbanyakkan kita berselawat. Dan jangan lupa ambil kesempatan pada hari ini kita sama-sama baca suratul Kahfi, insya-Allah. Baik, ibu-ibu ayah, boleh sama-sama bantu saya tekan button share, okey, untuk kita sebarkan Al-Quran pada pagi ini. Yang mana yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Yang mana yang belum lagi share, minta jasa baik anda semua untuk ringankan jari anda semua, tekan button share. Tanda ibu-ibu ayah support live kita setiap hari, insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita mulakan dengan zikrullah kita. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik, insya-Allah. Buka surat 400 pada pagi ni. Kita sambung ayat 34. Semalam kita berhenti ayat 33, pagi ni sambung ayat 34. Muka surah 400 ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryah. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryah. Ahli hadhil qaryati rijzam minas samai bima kanu yafsukun.
أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. Okey. Tengok pada ayat 38 yang kita baca sebentar tadi. Okey, tengok sini ibu-ibu ya. وعادا وثمود وقد تبين. Ni, dah dekat sini. Dah dekat sini, bacaan dia tidak panjang. Kenapa tak panjang dah dekat sini ibu-ibu ayah? Kenapa dah dekat sini dia tak panjang? Sedangkan kalau kita tengok alif sebelum dia baris atas. Betul tak ibu-ibu ayah? Kan? Ada tak tertanya tadi? Kenapa ustaz baca sini tak panjang? Aku belajar alif sebelumnya kalau baris atas kena panjang. Ada tak ibu-ibu yang terfikir itu? Kan? Ustaz salah baca kot no. Sebab apa ibu-ibu ayah? Kenapa dah dekat sini tak panjang? Siapa boleh jawab? Ini saya belanja pergi ke Langkawi. Tidak 2 hari 4 malam. Siapa boleh jawab? Tidak 2 hari 4 malam kat Langkawi. Siapa boleh jawab dengan betul? Okey, saya sambung, saya baca sekali lagi lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Ada tulisan tapi tiada bacaan. Apa tu? Apa tu? Apa tu?
Apa yang ada tulisan tak dalam bacaan? Siapa boleh jawab dengan tepat? Alif ziyadah tak baca. Ada dalam tulisan tapi tak dibaca. Okey, betul. Betul. Alhamdulillah. Siapa tahu apa nama hukum dia kat sini? Apa nama alif bulat ni? Alif ziyadah tu datang daripada mana? Daripada hukum apa? Siapa boleh bagi tahu saya apa hukum ni kat sini? Semalam saya ada cerita sikit. Kalau siapa tak ingat. Alif ziyadah betul-betul lah. Betul-betul. Apa maksud ziyadah? Apa maksud ziyadah ibu? Ibu dah sebut alif ziyadah, alif ziyadah. Alif ziyadah tu apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. Ziyadah arti tambah, betul. Dia alif tambahan. Huruf ziyadah ada berapa? Huruf ziyadah ada berapa? Okey. Wa minhum man aghraqna wa minhum man aghraqna wa ma kana الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Apa dia tiga? Ya, betul. Saya dah jumpa dah jawapan dia. Okay. Sebab ada sifrun mustadir. Ibu ayah, alif bulat kecil
Okey, tulis. Siapa yang baru tahu tolong tulis. Sat, saya berhenti Sat lah. Saya berhenti Sat. Saya nak ibu-ibu dengar penjelasan saya dahulu. Okey. Kita ulang kaji sikit. Sebab kadang-kadang tak semua orang tahu tentang tanda tu. Dia nampak tak alif atas tu ada bulat je, ada panjang. Tak apa. Tak tahu tak apa. Kita belajar, kita ulang kaji balik. Hak mana yang dah tahu, alhamdulillah. Okey. Kita ulang kaji balik. Ibu-ibu, ayah-ayah, buka Al-Quran kita belakang sekali. Muka surat 610. Buka Ustaz, ibu-ibu, ayah-ayah. Semalam saya tak dan nak cerita kat ibu-ibu, ayah. Okey, buka Ustaz Quran kita. Berapa ramai yang perasan kata Quran kita ni, loh, dia ada panduan tanda wakaf. Siapa yang baru perasan hari ni dia buka, loh, kenapa selama ni kita tak tahu pun ada panduan tanda wakaf ni. Siapa baru tahu kata belakang sekali ni ada tanda ni. Okey, ibu ayah. Ini tanda-tanda wakaf ataupun tanda bacaan dalam Al-Quran. Okey. Tengok sini ibu ayah. Tengok muka surat 610. Tak apa, yang lain nanti ibu ayah boleh baca sendiri. Okey. Saya nak sekarang tolong fokus muka surat 610 pada dua tanda ni. Ni. Okey. Okey. Boleh tulis dekat bulat kecil ni. Okey, tengok. Bulat kecil ni, dia beza tak? Atas ke bawah ni? Beza. Satu bulat kecil, dia bujur sedikit. Satu bulat besar. Okey, baik. Bulat kecil ni, nama dia. Okey, tolong tulis nama hukum dia. Sifrun mustadir. Okey, nama dia apa? Bukan sifir. Sifr. S-I-F-R. Mustadir. Kalau salah tolong beritahu saya lah. Tapi saya tahu dia hukumnya sifrun mustadir. Apa maksud sifrun? Sifrun bermaksud tanda bulat. Mustadir, bulat yang kecil. Okey, bulat yang bujur. Nampak tak? Itu maksud dia. Saya selalu tengok, alhamdulillah. Dah tahu tak apa, alhamdulillah. Dah tahu, kena rajin-rajin selak sikit. Panduan tanda wakaf ni. Kena gila ibu-ibu baca Quran tapi tak tengok hak belakang-belakang ni. Cukup banyak tanda-tanda yang boleh membantu ibu-ibu ayah untuk baca Al-Quran dengan lebih baik. Okey, tulis nama dia sifrun mustadir. Apa maksud sifrun? Sifrun ni bulat. Tolong tulis. Yang tak tahu tolong tulis, kita ambil tahu. Walaupun ibu-ibu tak ingat pun nama hukum dia, tak ada masalah. Kita belajar. Ni saya share, kita sama-sama ambil tahu. Mustadir kecil. Okey, ataupun bujur. Okey. Tanda dia ibu-ibu dah tahu dah. Okey. Dia tak akan ada bunyi. Okey. Maksudnya dia tak boleh baca. Dia ada dalam tulisan, tiada dalam bacaan. Okey. Quran saya tak ada ustaz. Tak ada, tak apa. Tak ada, ambil buku nota, catat. Buat bulat macam ni, tulis nama hukum dia. Siapa pakai Quran Multazam, Quran Haramain, okey, Quran yang kita pakai sekarang ni pun semua ada. Okey. Bulat hak kecil, halu lah, boleh, dalam masalah, betul juga. Okey. Yang bawah dia pula, nama dia apa? Sifrun mustadhil. Sifrun mustadhil. Bulat yang besar. Ni saya terjemah bahasa mudah je. Selebihnya ibu nak tahu nama mustadil ni betul-betulnya apa,
boleh tengok kat internet. Okay. Cuma saya cerita nama hukum dalam bahasa Arab ni supaya saya nak relatekan dekat simbol dia. Okay. Sifrun mustadhil, tanda bulat ni dia ada bacaan ketika waqaf. Okay. Penerangan dia yang ni lah, semua orang tahu dah. Berhenti, panjang 2 harakat. Sambung, abaikan. Itu je. Kalau orang tanya kita apa beza sifrun mustadhil dengan sifrun mustadir, beza dia sifrun mustadir bulat yang kecil. Bulat yang kecil ni, okay, dia duduk dekat 3 huruf. Dia duduk kat berapa huruf? 3 huruf. Apa dia? Alif waw ya. Dekat huruf mat lah. Senang cakap, dia duduk kat huruf mat. Ada tak ibu-ibu jumpa bulat kecil ni duduk kat huruf ya? Huruf lam ke? Tak ada. Dia duduk kat 3 huruf saja. Yang dinamakan sebagai alif ziyadah, waw ziyadah, ya ziyadah. Okay, huruf tambah. Okay, yang kecil ada dalam tulisan, tiada dalam bacaan. Maksudnya dari segi bacaan tak ada. Tapi kalau tanda bulat yang besar, berhenti, ada bacaan, 2 harakat, sambung, wasal, tiada bacaan. Jelas ke jelas? Jelas ke jelas, ibu-ibu? Tolong tulis di ruang komen. Alhamdulillah. Kalau jelas, tulis Alhamdulillah. Okay. Benda yang kita nak share ni, walaupun dia dah tahu, tapi kita ulang kaji balik. Supaya apa? Supaya kita dapat tahu dengan lebih detail lagi lah, InsyaAllah. Baik. So, ayat yang tadi tu tak boleh baca panjang. Sebab apa? Ada alif kecil. Ada alif ziyadah. Yang nama dia adalah sifrun mustadir. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Ain ni yang nama surah Al-Ankabut, bukan Ankabut nah. Bukan hamzah, ni ain. Jangan kita baca dengan lahjah Melayu. Kita tertukar pula Ankabut. Bukan an. Bunyi ain, bukan bunyi hamzah. Law kanu ya'lamun. Law kanu ya'lamun. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Wa huwal azizul hakim.
وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون. Alhamdulillah ibu ayah, selesai juzuk yang ke-20 pada pagi ini. Alhamdulillah, ucapkan syukur kita kepada Allah. Allah panjangkan umur kita, dapat kita baca Al-Quran, okey, dapat kita ulang kaji hukum-hukum tajwid, dapat juga kita khatam juzuk yang ke-20 pada hari ini. Alhamdulillah, tahniah ibu ayah. Jom kita sambung pula dengan juzuk 21. Berbaki 10 juzuk saja lagi. Okey, kita baru selesai 10 juzuk yang kedua. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk 10 juzuk yang terakhir, insya-Allah, sebelum kita khatam untuk kali yang ke-6 dalam slot baca ikut guru. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه
Qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ibu ayah, insyaAllah kita berhenti sini dulu. Dan minggu depan kita sambung akhir surah Al-Ankabut. Dan kita masuk pada surah yang baru, juzuk yang baru, iaitu surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, juzuk yang ke-21. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir. Tahniah ibu-ibu ayah, kerana kita sama-sama dapat khatam Al-Quran. Okey, khatam juzuk yang ke-20 pada hari ini. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, terima kasih semua yang hadir. Jadi sempena dengan hari Jumaat yang barakah. Jadi insya-Allah ibu-ibu ayah, saya mengajak ibu-ibu ayah semua yang mana yang berhajat lah, okey, yang berhajat untuk Allahumma salli ala Muhammad, buat tajaan. Okey, untuk buat tajaan, yang nak buat tajaan live baca ikut guru, ibu-ibu ayah-ayah boleh terus direct kontak dengan admin kita, iaitu Ustazah Auni. Kan kalau ibu-ibu ayah berhajat nak buat tajaan,
Okey, tajaan baca guru yang kita baca tadi. Okey, sebab live kita buat secara percuma setiap Isnin hingga Jumaat. Okey. Dan kita tak minta pendaftaran ke apa ke, tak ada ibu-ibu ayah. Cuma yang mana berhajat lah, yang nak berkongsi rezeki dengan mai mengaji, nak buat tajaan. Okey. Amount seikhlas hati ibu-ibu ayah. Kita tak tetapkan amount berapa. Okey. Atas keikhlasan ibu-ibu ayah. Apa yang ibu-ibu ayah bagi, alhamdulillah kita terima sahaja. Okey, kita gunakan tajaan yang ibu-ibu ayah bagi tu untuk kita teruskan dengan program-program yang lain, insya-Allah. Okey. Dan doakan kami supaya baca ikut guru ni kita dapat teruskan lagi, dapat bantu masyarakat kita. Okey. Especially-nya untuk orang yang baru mula baca Quran. Okey. Untuk orang yang mula baca Quran, mainlah sama-sama follow live kita. Yang nak istiqamah, dia rasa berat lah, tak boleh nak istiqamah dengan Quran ni, mai join kita, sama-sama kita istiqamah. InsyaAllah asbab kita duk join live ni bukan semata kita baca saja, kita dapat istiqamah dengan Al-Quran. Okey, tapi ibu-ibu ayah kena ada kekuatan, kena ada azam, mujahadah untuk baca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Okey, tak boleh berhenti. Dan yang mana yang dah istiqamah dengan Al-Quran, alhamdulillah teruskan istiqamah dengan Al-Quran. Baca selepas solat. Okey, baca lepas solat tu kan, itu yang sebaik-baiknya lah waktu yang ibu-ibu ayah luangkan masa dengan Al-Quran. Okey, sebab dia adalah sahabat kita, ibu-ibu ayah. Okey, dia adalah sahabat kita. Dialah yang akan bantu kita. Okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sebab kita rapat dengan Al-Quran, sentiasa baca kan, insya-Allah mudah-mudahan bila mana kita berada di alam kubur, Al-Quran lah akan menjadi lawyer kita. Bahasa mudah kita lah, bahasa mudah untuk ibu-ibu faham. Dialah akan jadi lawyer kita. Okey, dialah akan mempertahankan kita. Mudah-mudahan, okey, mudah-mudahan dengan asbab kita baca Quran ni. Dan Allah pun tak nak tengok, Allah ni dia tak tengok kita baca berapa helai tiap hari. Dia tak nak tengok tu. Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Ada tak hang usaha nak belajar Quran? Kalau dah tahu diri tu baca pun dah tak betul, tak lancar, apa usaha hang? Kan? Ada tak nak luang masa dengan Quran? Ada tak nak kosongkan satu waktu ataupun kosongkan satu minggu tu, satu hari je dengan Al-Quran? Ada tak untuk belajar Al-Quran? Allah Ta'ala nak tengok satu. Okey. Bila kita boleh buat benda tu dengan elok, insya-Allah, okey, bacaan Al-Quran kita jadi baik, kita pun dapat istiqamah dengan Al-Quran, insya-Allah. Boleh nak ibu-ibu ayah? Okey, terima kasih semua yang hadir. Okey, yang mana yang nak buat tajaan boleh message dengan admin kita Ustazah Auni. Nanti dia akan bagi nombor account, ibu-ibu ayah boleh buat transfer, insya-Allah. Okey. Jadi yang mana yang bagi tajaan, kami doakan supaya Allah Ta'ala limpahkan lagi rezeki kepada ibu-ibu ayah. Okey, bersempena dengan hari Jumaat ini juga, insya-Allah. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman hati dengan Quran. Kita jumpa pada hari Isnin minggu hadapan.